Assalamualaikum guys, hari ni saya nak review Agent Ali The Movie 2 Misi Satria. Saya dah tonton tayangan awal pada hari ini bersama kawan-kawan. So tayangan awal Agent Ali The Movie 2 dah bermula pada hari ini 20 Mei dekat semua TGV dan JASI seluruh Malaysia. So review awal saya untuk Agent Ali The Movie 2 Misi Satria memang 3 perkataan boleh saya bagi: gempak, unexpected, crazy. Lepas tu action dia pack, emosi, korang kena sediakan tisu banyak-banyak, serius. Lepas tu roller coaster dia, plot twist dia next level. By the way, sedikit sinopsis untuk Agent Ali The Movie 2 Misi Satria, iaitu memisahkan kali ni Ali nak kena kendalikan satu projek rahsia baru, iaitu Sistem Advanced Tactical Raid Intelligence Armor ataupun akronimnya Satria. Satria ni dia menggunakan teknologi ferrofluid yang merupakan sebahagian daripada teknologi nanotech, background macam nanotech Iron Man tu lah. And Satria ni juga sebenarnya dilengkapi dengan Artificial Intelligence ataupun AI. So korang tengok Ali Satria apa semua, action pack, roller coaster, emotional dan juga plot twist next level yang saya katakan tu, korang kena tonton Agent Ali The Movie 2 Misi Satria. Dah ada tayangan awal dah pun start hari ni 20 Mei. So rating untuk Agent Ali The Movie 2 Misi Satria saya boleh bagi perfect 10/10 sebab memang mendelun masa tengok dalam hall wayang. Saya macam banyak kali reaction saya macam gini, ternganga, sebab best sangat-sangat, lagi best daripada movie 1. Serius, kalau komik version ada, saya sanggup beli untuk buat collection, sebab movie 1 punya komik dah ada. So kita nantikan kalau Agent Ali The Movie 2 akan ada versi komik version juga. By the way, lupa nak mention, grafik Agent Ali The Movie 2 ni dah level lain, dah level antarabangsa. Dia rasa macam tengok cerita lain, tapi sebenarnya tengah tengok Agent Ali. Tapi serius, grafik dia lawa sangat-sangat.